Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Bang, yes, magic water satu bang. Magic water satu. Ha. Boleh. Dari mana bang? Ha? Dari mana? Dari rumah. Dari rumah. Ha. Mana tahu ada magic water? Saya tengok-tengok kat TikTok bang. Tengok kat TikTok, mantap. Kira naik FYP Naik FYP bang. Okay. So magic water ni kita bagi satu scoop clear jelly flavor lah. Okey. Boleh tengok dekat sikit. Okey. Boleh tengok dekat sikit. Dia ada clear flavor jelly. Oh. Dia ada special rasa dia lah. Dah ada berasa ke tu? Betul. Okay, lepas tu kita letak ais batu. Okey. Kita letak ais batu. Yang ni sebab dia ada manis sikit. Jadi kita penuhkan air batu, insyaAllah cawan besar ni dia boleh bertahan dalam 1 jam lebih kurang. Okey. Betul, dia boleh balancekan rasa sikit lah. Ya, betul. Okay. Ni bukan yang viral kat Filipin ke bang? Betul, yang ni viral kat Filipin tapi ni version Malaysia punya lah. Okey. Yang ni kita bawakan version Malaysia punya. Ni magic water dia ni. Ini magic waternya. Okay, boleh datang dekat sikit, dia ada bau tau. Oh ya. Ada bau dia. Ada hakik. Ada bau naik. Dia macam bau pisang sikit Dia macam bau pisang sikit. Betul. Okay. So dia sambil-sambil kita minum, kita boleh kudak-kudak pada jelly. Okey. Ni kenapa dia panggil magic water bang? Kenapa panggil magic water pada pendapat saya lah, sebab dia literally adalah air putih tapi dia ada combination of jelly. Lepas tu dia ada rasa dekat dia punya air ni, rasa soda, rasa refreshing, ada manis dia, tapi dia bukan pakai soda. Dia tu magic dia tu. Itu magic dia. Jadi kena try baru tahu rasa dia macam mana. Nampak kosong tapi tak kosong Yes, betul. Nampak kosong tapi tak kosong. Okey bang, satu cukup. Satu dulu bang. Satu cukup. Alright, boleh bang. Okey, terima kasih. Terima kasih, saya jual. Tak beli bang. Alright, baik. Ni jelly buat sendiri. Jelly kita buat sendiri. Kita ada tambah sikit-sikit lah dia punya ingredient. Ni yang ni jelly dia. Yes, ini dia punya jelly. Okey, ni jelly dia. Dia kita pakai clear flavor jelly. Okey. Kalau air tu memang air dengan air, kita ada campur dengan air gula, and then kita ada letak isi pisang. Tapi isi pisang tu jahat sikit. Dia kena pandai letak. Tak ada ijazah. Okey. Abang sini niaga hari-hari je? Hari-hari kita niaga bermula pukul 2 sampai pukul 7. Hari Jumaat kita tutup. Tapi kalau anda kata air habis awal, kita tutup awal lah. Kau ni niaga kat sini lah, kat Peling? Dekat Peling, area sekitar Taman Peling, Masjid Jamek. Masjid Jamek atas. Okay, kat atas kita ada Masjid Jamek. Ada Masjid Jamek Peling. Ada Masjid Jamek. Dekat bawah kita ada BSN Taman Peling. Korang kalau nak datang, korang boleh guna landmark untuk dia jantas besar. Ni okey. So nanti nampak lah kedai kita, khemah warna kuning. Okey bang. Baik, terima kasih. Sama.